Okey. Hai, selamat petang. Nama saya Yuwaji, penulis lagu Ella Elelo versi bahasa Melayu. Ini penyanyi sensasi AJ Paranjodi and also Sarah Rahman, the music director. Okey, lagunya sudah pun dikeluarkan versi bahasa Melayu di YouTube channel Kirtesh Records ya. Dan juga ia boleh didengar di semua platform digital iaitu Instagram, Spotify, and then TikTok, semua dah ada lah. Versi Melayu pun ada, versi Tamil pun ada. You dengarlah apa yang you suka. Dan apa yang kita nak cakap, lagu ni sebagai tribute kepada semua peminat yang telah, walaupun dalam lagunya asal bahasa Tamil, tapi mereka ada banyak fan Melayu yang buat cover version dalam bahasa Tamil. So tapi banyak yang kata dia tak faham bahasa tapi dia masih suka lagu tu. Because of dia support, Paranjodi telah berusaha untuk menghasilkan versi bahasa Melayu. Lagu ni lagu white, lagu konsep hiburan semata-mata. Kita telah berikan lagu ni dan dia collaborate dengan Yucha, a very famous influencer and also singer, cover song singer in TikTok. So anda boleh lihat lagunya di Kirtesh Record YouTube channel dan juga sudah available in all platform. Kita kasih letup lagu ni, cantik. Terima kasih banyak-banyak. Ella Elelo Malay version kita akan release untuk sebelum raya lah. Ini bukan song raya tapi ini entertainment vibe song. Kita akan sudah release Ella Elelo Kirtesh Records YouTube channel. So tolong ramai-ramai kawan-kawan share and like and comment. So macam mana ini music video terbaik untuk vibe music lah. So music director in Sarah Rahman, so lyrics director in Yuwaji. So that's all. Okay, selamat petang semua. I bagi translate sikit. Okay. Boleh bagi penerangan sikit. Sebelum ni saya ada buat projek yang unik macam ni sebelum ni. Contohnya pada tahun 2013 saya ada keluarkan sebuah lagu untuk kumpulan Salam. Salam ni kumpulan vokal band nasyid, di mana kita buat vokal band nasyid ni semuanya penyanyi Melayu tapi dia nyanyi lagu Tamil. Mereka belajar lagu Tamil dan mereka release lagu Tamil. Dapat sambutan sampai hari ni. Kalau ada hari Malaysia je, lagu tu someone will share the song. So this kind of things actually what defines Malaysia, our thing. And then saya sebagai bukan saja sebagai penulis lagu, saya sebagai penerbit dan juga pengarah pernah buat konten bahasa Melayu untuk RTM dan juga konten bahasa Inggeris untuk RTM dan sebagainya. So apabila Paranjodi datang untuk cari saya untuk buat lagu ni, dia cari saya pun kerana he's very sensitive about the Malay content. Dia boleh tulis lagunya tapi dia cari orang yang memang sesuai untuk tulis lagunya supaya dia sampai dengan message yang betul dan konten yang betul kepada komuniti Melayu dan juga Malaysia lah. So what I believe is at this point when we can find many reasons untuk mungkin berpecah ke ataupun berpisah ke, seni membawa banyak sebab untuk kita bersatu. So, I rasa lagu ni usaha sama macam ni di antara, P. Ramlee also have acted in Indian actress before. Sudirman pernah tarik peminat India naik ke pentas dan juga nyanyi lagu Tamil sebelum ni. All these things our culture memang pernah berlaku sebelum ni. So, I rasa usaha sama dengan Yucha dengan juga Paranjodi ni, it's something very good kerana dia supplement apa yang dia tengok. She promoted his song, bukannya kena bayar pun. Dia suka lagu tu, dia nyanyi lagu tu, dia telah promo lagu tu. So what Paranjodi did, dia flower dia, jom kita buat sama-sama. Dan mereka buat lagunya. They were honest to the content of the song. Dia lagu cinta. So dia secara hiburan mereka berlakon bersama-sama. So kami rasa usaha ni memang dia mencerminkan perpaduan dalam negara kita lah. That's very important at this particular time. So saya rasa lagu ni akan jadi one more effort from our Malaysian talent untuk menunjukkan our own identity of Malaysia. Okay. Mungkin ini adalah langkah awal dalam menerbitkan. Mungkinkah akan datang nanti akan membuat lagu-lagu yang berunsur-unsur, kali ini cinta, akan datang ni berunsur-unsur satu Malaysia ke ataupun macam mana ke? Yes. Ada. Okay, sekarang dia dah menjejak kaki dalam actually one interesting thing, dia dah buat lagu tau, dia dah buat music video, semua dia dah buat. Lepas tu baru dia fikir how to submit this song to radio channel Melayu, because all this while dia bagi lagu untuk radio channel Tamil je. You see, dia punya interest tu dia nak buat lagu je. So then he talks about promo. So he was very genuine, very honest in making the song. So I rasa obviously lepas ni dia akan buat genre baru, konsep baru, konten baru, and dengan lagu ni pun dapat versi Melayu kerana support daripada audience. Banyak peminat Melayu support lagu dia. So
moving on, I'm very sure Paranjodi will do a lot of content perpaduan. And me myself as a songwriter, saya pun pernah buat banyak lagu. And then when I did documentary for RTM also, I did on Malay song for the Malaysian peminat bola sepak dan juga Ultras. So we are always open to any concept as long as we get a positive response and support from our Malaysian audience and international audience. Ni dah international artist ni. Lagu dia Sri Lanka, Nepal pun orang suka lagu dia. Walaupun dia tak pun ada bagi tahu dekat saya. Thailand pun ada orang bagi tahu dekat saya. Burma punya media pun ada datang sini. Ada satu Burma punya actors ada datang sini, dia jumpa saya. Lepas tu dia pun mau collab dekat saya, dia pun mau buat video dekat mau pergi shooting dekat dia country lah. Memang Burma dekat city sana lah. Lepas tu kita dengan collaboration dekat dia. Lepas tu dekat India pun kita ada collaboration movie lah, Jamie movie. Tapi saya pun ada plan nak buat lagu raya, tapi kita tengok dulu audience macam mana ni lagu Ella Ella release Malay version, tengok audience punya support macam mana. Saya pun ada plan, banyak orang kawan-kawan ramai-ramai dekat area tempat saya pun ada Malay guys adalah, dia ada pun ada tanya dekat saya, Paranjoti bila mau buat lagu raya lah, buatlah lagu raya satu. Saya cakap sabarlah bang, ini saya nak keluar settle dulu, lepas tu maybe saya ada buat ada plan. Saya pun ada mau buat plan lagu raya lah, maybe next tahun lah. Ini saya start first singing Malay version, next maybe ada lagu saya ada plan, future ada plan. Untuk muzik video tu dia catchy dan funny dia cerita kan. Mungkin ada penonton yang tak tahu. Mungkin ada penonton yang masih belum lagi memahami apa maksud lirik tu semua. Okay. Music video ni lagu Ella Elelo first one lah 1.0 yang Tamilnya kita akan syuting dekat area Melaka, tempat Melaka City semua, Melaka tempat Tuzangga tu semua kita akan syuting dekat Melaka. Ini first konsep dia creation Aku Budak Koping DOP dia juga, dia dengan director Ruben, dia orang plan lah nak buat macam mana ini video yang posting hero macam berlakon macam mana, semua dia buat idea lah. Kita bawa Richa, kita akan share dekat Melaka lah tempat tu. Lepas tu dia buat konten, director Ruben dengan Aku Budak Koping. Malay version pun sama juga, dia orang buat idea, dia orang juga buat creation macam mana ni, macam buat boleh buat kan macam ni, boleh shooting kan macam ni, dia orang boleh berlakon kan macam ni. Kita cakap okey saja. So kita yang berlakon pun kita orang buat baik juga lah. Bukan location for the Malay song. Malay song location kita akan buat dekat Bandar Botani KL. Lepas tu Putrajaya, lagi satu Dataran Merdeka kita akan shoot. 3 tempat lah kita orang shooting. Itu music video version Malay. Hari ini kita datang ke sini untuk menyambut pengeluaran lagu AJ Paranjodi. Nah, bagi tahu flashback dia, saya sebenarnya saya memang dah lama tulis lirik lagu dalam industri Tamil lah, dah lebih 400 lagu at least. Paranjodi datang jumpa saya dalam bulan Januari Disember ke Januari? Disember dia datang jumpa cari saya. Dia kata saya ada keluarkan satu lagu. So memang banyak lagu yang keluar dalam industri Tamil. So I always follow. Lagu Ella Ella masa tu memang tengah trending. Lepas tu Paranjodi call saya, dia kata, "Bang, nak jumpa abang kerana saya nak buat lagu Melayu. Ingatkan nak buat lagu baru." And then dia cari saya, dia kata ini lagu saya yang trending. Memang banyak orang India yang suka. Yang saya sangat gembira di TikTok banyak peminat Melayu yang buat cover version. Mereka nyanyikan lagu ni walaupun tak faham liriknya, tapi mereka buat cover song nyanyi dalam bahasa Tamil. Dan banyak yang menari, dan banyak yang memang dia trending habis lah, memang trending habis. So selepas saya kenal lebih rapat dengan Paranjodi, saya pun buat research. Lepas saya tengok memang dia ada peminat yang banyak lah. So dia kata lagu ni saya nak buat versi Melayu. Saya tanya, you nak buat versi Melayu ni, you nak buat cerita baru ke ataupun cerita ikut lagu lama? Saya kata ceritanya yang kekal. Ceritanya yang kekal, tapi saya nak buat versi Melayu supaya vibe-nya tak hilang, tetapi dia ada konsep yang sama. So saya kata okey, saya akan usahakan, dan saya pun tulis lirik lagunya ikut pengalaman saya. So apabila saya tulis lirik lagunya, saya hantar dia pun ada beberapa soalan ini macam mana bang ni, kerana ada beberapa elemen tu yang tak boleh memang directly transfer. So memang ada sedikit-sedikit creative changes yang saya buat lah. And then dia pun record lagu tu, and then first time dia hantar saya lagu tu, saya dengar lagu tu memang sangat bagus.
apa yang bagusnya, walaupun dinyanyi dalam lirik bahasa Melayu, dia punya vibe dengan dia punya suara, cara nyanyian dia tu dikekal ikut cara nyanyian Tamil. So, itu yang menjadikan lagu Ella Elelo versi bahasa Melayu ni sangat special lah. So lagu ni telah pun dikeluarkan pada 15 hari bulan Mac, Ahad lepas, di mana dalam Kritish Records dalam YouTube channel tu. Setakat ni banyak memang dia sudah beritahu awal-awal lagu ni akan keluar versi Melayu, dan dia ada keluar teaser sebelum ni. Teaser pun banyak orang excited, banyak orang buat cover. Sekarang lagunya dah keluar, lagi break excited. Banyak yang keluar komen mengatakan lagu ni ada yang kata lagu versi India lagi baik, ada yang kata akhirnya saya faham lirik lagunya. So dia macam itulah. So lagu ni memang konsepnya untuk santai, hiburan, dan juga kalau orang kata dalam India Gana type dia macam tu. So I really wish that lagu ni akan menjadi satu kemenangan besar untuk artis seperti Eji Paranjodi yang sentiasa keluarkan. Paranjodi sebenarnya dah nyanyi lebih 55 lagu. Dia pun dah terbitkan rasanya lebih 10 lagu. So usaha dia terus nak buat lagu baru, terus mencari sesuatu dalam bidang seni ini. So saya berharap lagu ni akan menjadi satu kemenangan besar bukan saja untuk dia, tapi juga akan disambut oleh semua rakan-rakan kita. Dan ni especially satu tribute untuk peminat Melayu yang beri satu sokongan yang besar. Kalau tak dapat sokongan dari mereka, dia pun tak berniat untuk buat lagu Melayu. This is the first Malay version yang dibuat. Tak pernah lagu lain yang dia buat version Melayu. So we really appreciate the Malay audience yang kita buat lagu ni. Dan I tengok artis yang berlakon dengan dia pun sebelumnya memang saya tak kenal lah, kerana saya ada akaun TikTok untuk tengok je konten dia. Tapi apabila I tengok apa artis dia, I pun pergi cari dia memang banyak buat cover version lagu Tamil dia. So memang for first time also she is appearing in a music video. So we really hope that lagu ni akan sampai kepada peminat because many Malay supporters yang dengar lagu Tamil, macam lagu Perak Kula pun menjadi sangat famous dalam TikTok. So this song I hope will become trendsetter dalam TikTok, dan juga will become a turning point in Paranjodi's career. So sempena raya ni dia bagi satu tribute lagu untuk semua. So we really hope that ia akan jadi satu pencapaian baik dalam career Paranjodi lah. All the best. Thank you Sami. Dekat Kritish Records YouTube channel saya akan release dah 3 hari dah. So you orang boleh enjoy lah raya. Ni bukan song raya tapi ni song vibe entertainment lah. So you orang boleh layan lah. So mana-mana travel ke, so hati-hati semua sama raya. So you orang kasih share ni lagu Ella Elelo. Lagu yang mula-mula yang version Tamil. Ella Elelo yang kanavula devada varuvalo yang manasula kata kalapalo. Yang ni version Tamil, yang version Melayu, yang version Malay Ella Elelo marilah sayang di dalam mimpiku. Yang ni version Malay. So semua orang kasih share. Itu je saya minat solat. So saya minat sebelah ada ini song music director Sarinal itu Yucha kan. Saya nampak dalam sosial media juga, dekat TikTok. Saya dekat sosial media lah, dia mula-mula buat lagu cover song. Lepas tu dia penyanyi kan, dia pun penyanyi. Lepas tu saya tengok dekat sosial media TikTok, ini udah okey, bahasa Tamil pun dia singing, Malay pun singing, Despacito, English song pun dia singing. Lepas tu juga okey, saya message sama dia, kita boleh collab ke nak buat lagu baru Ella Elelo Malay version. Dia kata okey Wan, kita boleh jumpa. Lepas tu kita jumpa lah coffee shop dekat Zoo Coffee, kita bincang. Lepas tu dia pun Wan, lepas tu kita pun sudah Wan. Ini song kita buat macam ini song love song, vibe song. So you orang kena, you tata liris pun you boleh vibe to music. Itu music yang sambar rock lah. So itu music you boleh vibe. Lepas tu you orang jangan pikiran yang lain. Ini memang lagu terbaik, bagus. So ini kita orang buat untuk entertainment, music video saja. Bukan ini real life. Adalah kita macam joget-joget, pegang tangan, joget-joget macam ada simple juga kita orang buat. Ada yang saya pun ada tengok komen-komen racist lah. Ini memang entertainment. Tengok untuk entertainment sajalah. Ini bukan yang real. Ini kita ini untuk yang kita orang semua satu Malaysia kan. Kita semua sama-sama.
kan semua orang cakap kita akan satu Malaysia. Ini dalam Malaysia kita semua kena sama-sama hati-hati baik-baik. So kita akan buat music video macam biasa saja, pegang tangan. Kita buat pun simpelnya video saja. Simple juga kita orang buat. So ini lagu sekarang sudah mau jadi viral. So tolong lagi viral. So siapa-siapa belum tengok lagi, tolong watch lagu Ella Elelo Malay version 2.0. Saya nak sambung sikit lah mengenai apa komen-komen tu semua. Sebenarnya kita tengok banyak drama dalam TV, dalam ATM, Astro. Rasanya kita sudah pun audience sudah lebih matang sekarang kan. Hiburan is hiburan, real life is real life. So kita tak perlu campur adukan kedua-dua. And secondly, kalau tengok dalam video klip tu pun akhirnya girlfriend lama dia datang balik tanya kenapa you menari dengan dia. So dia dah jadi macam, memang dia berunsur komedi, santai dan hiburan saja, bukan berunsur untuk memberi apa-apa message yang salah kepada peminat atau apa-apa. And then setakat yang kami riliskan lagu ni pada Ahad lepas, I think 99% very positive comment because all of them are the original version punya peminat. So yang beri beberapa komen tu pun mereka mungkin rasa they have their opinion, we respect their opinion. By end of the day, video klip ni dibuat, music video ni dibuat, lagu ni dibuat untuk menghiburkan penonton, bukan untuk beri apa-apa mesej yang salah. So kami harap ia akan sampai kepada audience dan diterima dengan baik oleh semua audience lah. Terima kasih. Kita punya Ella Elelo Malay version kita sudah start promo. Ada dalam sosial digital lah, Facebook, Instagram, TikTok, sama nama juga AG Paranjodi. So korang follow je, nanti ada terbaru baik-baik kita akan release. So kita ada social media, ada Kritis Record. Lagu ada dalam full music video Kritis Records YouTube channel. So lagu ada dalam YouTube tu. So tolong share. Orang follow saya AG Paranjodi, social media TikTok, Instagram, Facebook sama nama juga. So kasih support guys. So first time saya singing Malay version. So kalau ada apa-apa salah minta maaf, tapi share lah.